Ramai orang bukan marah pasal Budi 19 semata-mata, tapi sebab rasa macam orang bekerja kuat pula makin banyak hilang bantuan. Bila satu pasangan, suami isteri sama-sama berusaha, lepas dua-dua gaji dicampurkan, terus kena label sebagai T20. Mungkin hilang pula subsidi petrol. Benda ni memang buat orang ramai rasa tak puas hati. Sebab T20 hari ini bukan semestinya orang kaya. Dalam banyak kes, itu cuma dua orang bekerja. Dua gaji digabungkan, hidup di bandar dengan komitmen yang tak habis-habis. Di Kuala Lumpur contohnya, dua-dua mungkin gaji RM5,000 atau RM6,000. Nampak macam okey. Tapi lepas tolak installment rumah, kereta, yuran sekolah anak, insurans, bil, makan minum, rawatan mak ayah, yang tinggal sebenarnya tak banyak pun. Orang kata macam ni, macam kita tu orang company buat revenue, tapi coffee machine dalam office pun tak bagi guna. Suruh pula beli kopi luar. Macam dimotivasikan. Kalau subsidi Budi 95 nak dibeli lebih bersasar, jangan tengok angka gaji semata-mata. Tengok juga kos sara hidup sebenar rakyat. Sebab di bandar, kadang-kadang bukan hidup senang. Sebab itulah pelepasan cukai LHDN untuk diri dan tanggungan juga wajib dinaikkan supaya lebih selari dengan kos sara hidup hari ini. Biar dasar kita lebih adil, lebih tepat. Kalau tidak, mesej yang sampai kepada rakyat nanti ialah lagi kuat bekerja, lagi banyak yang hilang. Dan itu memang bukan mesej yang kita mahu.